Allah sayang kita lebih daripada mak ayah ataupun suami isteri ataupun suami kita ataupun adik-beradik kita sayang kita. Kan kita rasa macam you rasa macam, oh, mak aku sayang aku, ayah aku sayang aku, suami aku, isteri aku sayang aku, anak-anak aku sayang aku. Tapi sebenarnya Allah sayang you, sayang kita semua lebih daripada sesiapa pun. So Allah yang cipta kita, Allah kenal kita, Allah tahu kita. Sebab di sisi Allah yang terbaik untuk kita kat sini. Di mata kita sendiri yang terbaik kat sini. So bila tak jadi macam yang kita jangka tu, dah kita mula marah, depresi, sedih. Tapi Allah nak bagi yang terbaik kat sini. Cuma kita tak nampak. Sebab tu kalau rasa sedih ke apa, lepaskan menangis. Lepas tu tukar fikiran. Kita bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah. Sebab tu apa yang jadi dengan kehidupan Fiza. Banyak kali. So Fiza nampak macam ada sesuatu yang jadi. Orang kat luar sana dia tengok berita. Ada yang buat benda-benda yang bukan-bukan. Bunuh diri. Sebab diorang depresi, sedih. Diorang cuba yang terbaik. Tapi tak dapat sokongan, penghargaan. Ataupun benda yang diorang jangka. Lepas tu diorang depresi, diorang buat benda gila. Diorang buat benda yang bukan-bukan. Betul Fiza bukan dekat tempat diorang. Tapi Fiza pernah rasa benda tu. Tapi Fiza pilih jalan untuk tetap masih percaya dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah. Lepas minggu, 2 minggu, sebulan, baru nampak tau. Allahu Akbar. Oh betul lah. Sebenarnya Allah nak bagi lebih baik daripada yang aku plan. Aku jangka. Betul, terbaik bagi aku. Tapi sebenarnya ada yang lagi terbaik. Ada yang lagi baik. Lepas Fiza dapat benda tu, Allahu Akbar. Allah sayang aku lebih pada semua orang sayang aku. Lebih pada orang keliling sayang aku. So, orang yang buat benda-benda yang bukan-bukan, bunuh diri, semua astaghfirullahalazim, yang cabut nyawa sendiri semua tu orang dalam keadaan yang gelap, depresi, tak tahu nak buat apa. So, kita jangan sampai macam tu. Kita tak tahu. Kalau kita bertahan sikit lagi, bersangka baik dengan Allah, percaya dengan Allah, lepas minggu, 2 minggu, sebulan, ada keajaiban tu. Ada miracle, blessing tu sampai. Cuma sabar dulu, tahan. Kita kena bertahan, kuatkan diri. Betul dia cakap senangnya. Betul. Sebab tu kalau kita rasa macam depresi, sedih, kita rasa down, kita tengok, kita alihkan perasaan tu, perhatian tu, kita minta pertolongan dekat mana. Cara yang betul, sebaik-baiknya. Cuba buat paksa diri, didik diri